3 fasa dalam bisnes. Balik modal, ada untung, bergerak sendiri. Checkmate. Contoh awak modal RM5,000. RM5,000 modal, dapat balik tak RM5,000? Oh, tak dapat. Maksudnya awak start dekat fasa pertama, awak kena grow pada fasa pertama kepada fasa kedua, ada untung. Kalau modal permulaan bisnes pun tak dapat-dapat, macam mana nak grow? So kalau orang tanya saya, modal permulaan untuk company enterprise, kita kena bermula dengan RM RM500 sahaja. Itu cadangan saya. Jangan lebih 500. Belajar untuk ROI kan dulu 500. Boleh tak awak convert 500 jadi 500 balik? Saya tak pandai lagi, saya kena ada modal yang besar. Bullshit juga dia. Modal dalam bisnes ada 3. Modal pertama, money, duit. Modal kedua adalah skill. Modal ketiga adalah experience. Assalamualaikum tuan, saya nak buat bisnes. Saya ada modal RM100,000. Bisnes apa yang patut saya buat dengan RM100,000? Cakap dia, RM100,000 pun akan lenyap. Modal ni tak ada value. Awak letaklah modal RM100,000, RM100,000 akan lenyap, RM1,000,000 pun akan lenyap. Sebenarnya modal ni tak banyak pun kat sini. Mungkin paling-paling lah, kalau nak kata banyak pun saya rasa 30k je patutnya. Ini maksimum dah ni. Modal yang paling besar, skill. Skill ni mungkin nilai dia RM100,000. Tapi experience paling mahal. Sebab tu bila nak buat bisnes, always follow experience. So, itulah modal dia.